Saya bercadang membeli lembu sembelih binatang korban saya pada tahun ini. Apa persiapan yang perlu saya lakukan? Beginilah, bila masuk 1 hari bulan, maka jangan potong kuku, potong rambut, potong misai, potong janggut, potong apa pula saja. Nah, jadi bila dah sembelih dah lembumu, sama ada hari 11, 12 atau 13 Hijrah, selepas sembelih baru boleh kita potong kuku. Kita potong juga setelah masuk 1 Hijrah, makruh, tidak berdosa. Nah, cuma kita nak ingat yang terbaik, iaitu bila kita nak korban, apa tujuan kita? Tujuannya pasal orang masuk korban, masuk attack. Tak betul. Tujuan korban, satu, yang bangsa roh, supaya kita dekat dengan Allah, lebih dekat. Yang kedua, pada hisiyah, nak mensedekahkan makanan yang orang ini tak mampu membelinya sepanjang tahun, iaitu daging. Orang miskin dapat makan daging bukan kerana mereka dapat duit, kerana kita yang bersedekah. Kerana itu amalkan yang terbaik, sedikit saja makan, yang selebihnya sedekah. Kita banyakkan makan, sedikitkan sedekah. Lagi buat balik ke tuang kita, tuang sembelih sebeseng nak makan nak beranak. Nak ui ke orang miskin, bola supik, bucu supik duduk daging. Kalau supik balik bodi anda basikal, berlipat tiup daging. Lagi gengangnya tu. Nabi atas kaunter ambil setapak tangan, anak bini isteri, makan, selebihnya sedekah. Kerana tujuan besarnya merasakan orang-orang miskin daging-daging yang mereka tak mampu. Nah, soalan yang terakhir.